Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia, Syahril dan juga Fazli malam ini. Bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi rakyat di Brunei, Singapura yang menonton kami. Ataupun di satu dunia yang menonton secara dalam talian ataupun online. Ya, cuma rakyat negara lain yang tak bayar cukai taksiran, kita tak boleh buat apalah. Tapi rakyat Malaysia yang tak bayar cukai taksiran ataupun cukai pintu, malam ni kita nak habaq main dah. Tak apa, tak bayar, ambil pintu je lah. Macam tu Persepsi ada segelintir daripada masyarakat kita. Kan, dia kan tak payah cukai pintu, ambil pintu je. Suka hati je. Saya pun bila sembang-sembang atau bila ada tajuk mengenai cukai taksiran ni, barulah saya baca dan juga tengok dia punya susu galurnya. Wow, dahsyat juga sebenarnya. Itulah. Hukuman dia, wah takut. Hukuman. Yalah hukuman lah kita kira. Itulah, dan ada juga di antara kita ni yang biasanya pernah dengar cukai pintu saja. Cukai taksiran tu berkemungkinan mereka kurang tahulah kan. Sebenarnya sama je cukai pintu dan juga cukai taksiran. Dan sebenarnya cukai taksiran ataupun cukai pintu ni Syahril, memang kita wajib bayar kan? Wajib. Untuk apa Syahril? Untuk mengindahkan kawasan-kawasan yang berada di persekitaran rumah kita tu. Contohnya kalau misalkan kita tengok lampu-lampu di rumah kita tu kan, rosak ke apa semua, cukai pintu itulah yang digunakan untuk membiayai perbelanjaan. Ya, mentang-mentang lah pergi buat promo dekat tempat bayar cukai, dia tahu semua dah. Bagus nah. Kan? Tapi ada satu lagi persepsi bila cukai ni dia ada banyak jenis juga, cukai taksiran. Betul. Satu lagi cukai tanah. Ada orang yang tak faham, aku dah bayar dah cukai hari tu, kenapa sampai balik cukai tanah ni? Punya berbeza. Nanti kita terangkan lepas ni. Itulah dia. Okey, jadi kepada anda semua sekali lagi anda boleh hantarkan komen anda di Facebook. Nombor telefon minggu lepas kita berada di lobby. Kali ini berada dekat dalam, jadi nombor dah kembali biasalah. 03 2282 berapa? 3043. 2282 3043. Kalau boleh awal-awal kita beritahu nak telefon kita, tutup TV dulu, duduk jauh-jauh sikit, jangan duduk dekat TV. Ada orang nak dengar suara dia balik. Tapi dia menyusahkan ataupun membuatkan talian kita terganggu. Minta yang nak telefon, tutup TV sekejap, barulah boleh telefon kita. Dan juga anda boleh komen terus di Facebook. Suara kita, hak kita. Kita tengok dah ada dah komen-komen mereka-mereka di Facebook. Azal, nak baca sikit apa? Tak adalah tengok. Oi, boleh tahan. Tengok rumah pun ada. Tapi itulah dia, jangan kita ingat bahawa kita ni duduk rumah papan, tak dikenakan cukai pintu, kena juga. Bukan saja rumah-rumah di bandaran kan, kat taman-taman ke apa kan. Okey Syahril, kita nak dengar pandangan orang ramai berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu bayar jangan tak bayar. Cukai taksiran mesti dibayar oleh setiap pemilik hartanah yang berada di dalam Malaysia ini sebanyak 2 kali setahun. Tidak ada pengecualian. Itu sajalah yang saya faham. Biasanya kalau kita tak bayar, tanah kita akan dirampas. So macam barang kat dalam rumah tu semua banyak kena sita lah. Biasanya first kali kita akan bagi surat amaran dululah, peringatan. So yang kedua tu biasanya kita akan bagi surat merah. So dan akan ada tindakan selanjutnya lah. Biasaannya kita akan didenda, lepas tu kalau tak bayar denda tu kita akan boleh kena sita lah kita barang-barang dalam rumah. Itulah, tapi setahu saya kita boleh minta rayuan lah dengan pihak ni lah. Boleh minta rayuan lah. Kalau misal kata kalau dia minta kena denda tu kena bayar dalam 5,000, kita boleh minta rayuan, kurangkan dia punya denda tu lah. Itu pun minta budi bicara daripada YDP sebagai dengan dia lah. Itu yang saya tahulah. Okey, tentang cukai pintu kan, sepatutnya kita kena bayar apa yang sepatut. Kalau tak bayar, kerajaan majlis akan ambil tindakan dan sita rumah kita. So, bila rumah kita sudah sita, so kita akan terima notis-notis lah daripada majlis untuk bayarannya apa yang tertunggal lah. So bila tertunggal tu sudah jelas, baru rumah kita akan terbuka balik. Ya, itu dia pandangan orang ramai berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Kenapa Syahril? Tak ada. Bila dengar mereka terangkan mengenai cukai taksiran tu, maksudnya semua dah faham sebenarnya. Bila tak bayar ni, masalah kita sendiri tak nak bayar je lah. Bukannya tak tahu. Dan ada juga yang kata bahawa kalau nak bayar cukai pintu atau cukai taksiran ni leceh. Kan? Sibuk. Kita sibuk kan. Pergi ke sana, pergi ke sini kan. Tapi sebenarnya boleh dibayar secara dalam talian. Boleh sebenarnya. Boleh kan. Dan untuk anda, seperti mana yang kalau anda tengok pandangan orang ramai tadi,
cukai tasriah ini dibayar 2 kali setahun. Ada penggal pertama dan juga penggal kedua. Penggal pertama daripada Januari sampai Februari dan juga penggal kedua daripada Julai sampai Ogos. Mudah kerja tetamu kita hari ni. Hang dah bagi tahu semua lah. Tapi saya nak tanya dari segi bagaimana formula untuk kita mengira cukai taksiran tu. Boleh. Nanti kita kira sama-sama. Kan? Okey, baik. Kita terus saja nak bersama tetamu kita hari ini. Pengarah Jabatan Kewangan DBKL, Encik Muhammad bin Hamim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Banyak betul nak kena jawab hari ni. Boleh dah? Boleh. InsyaAllah. Okey, soalan pertama hari ni, kita nak dengar daripada penonton dulu. Sebab ramai orang cakap tak sempat nak roll soalan penonton. Tak sempat nak baca sebab kita banyak tanya. Hari ni kita lebih nak beri pendedahan kepada soalan-soalan anda semua. Jadi jom kita dengarkan soalan pertama. Assalamualaikum, saya Mahfuza. Saya nak tanya, apakah perbezaan di antara cukai taksiran dan cukai tanah? Cukai taksiran dan cukai tanah, itu pun soalan kita jugalah. Memang awal-awal tu nak kena terangkan dululah tuan. Okay. Dia perbezaan dia ialah cukai taksiran dibayar kepada pihak berkuasa tempatan. Okey. Kuasa dia dapat daripada Akta Kerajaan Tempatan Seksyen 127 mengatakan bahawa cukai taksiran perlu dibayar ke atas 3 perkara. Yang pertama ialah rumah kediaman. Yang kedua hartanah komersial. Yang ketiga tanah kosong. Tanah kosong pun kena bayar cukai taksiran. So, cukai taksiran ini perlu dibayar 2 kali setahun. 2 kali setahun. Sekiranya cukai taksiran ini tidak dibayar mengikut tempoh-tempoh ini, akan adalah penalti atau tindakan yang akan diambil ke atas hartanah tersebut. Okey, itu cukai taksiran. Okey, cukai tanah apa bezanya? Cukai tanah ini dikenakan oleh pejabat tanah. Dia hanya kenakan setahun sekali saja. Tidak kena dengan DBKL. Itu tiada kena dengan PBT semualah. Tidak, dia hanya pejabat tanah. Okey. Tapi bayarnya kena sekali setahun Sekali setahun. Yang tu risikonya lain pula lah. Risiko lain. Okey, baik. Kita nak tahu, tadi Fad dah tanya mengenai pengiraan. Saya nak tahu juga, kalau di Malaysia ni kita ada banyak PBT dan juga negeri-negeri pun berbeza. Adakah sistemnya berbeza ataupun mengikut negeri ke macam mana? Basically, dia ada 2 cara pengiraan cukai taksiran ni. Tetapi yang dipakai oleh DBKL ni adalah menggunakan kadar sewa. Kadar sewa dikali dengan kadar sewa tahunan tu dikali dengan kadar yang kita kenakan. Contoh dia, satu bangunan tu dijangkakan mendapat sewa sebulan RM1,000. Jadi kalau setahun RM12,000. RM12,000 ni adalah kadar sewa tahunan. Dikali dengan kadar yang dikenakan. Kadar yang dikenakan ni ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan lah. The maksimum dia 35%. So contoh ni tadi, RM12,000 tadi dikali dengan 6%. Jadi 12 kali 6, 720. So kalau cukai taksirannya lah 720 untuk setahun. Untuk bila kita bahagikan untuk 2 penggal, penggal pertama dan kedua, jadi 720 dibagi kedua dapat 360 lah. Sepenggal lah. Maksudnya dia berbeza-beza lah mengikut nilai hartanah ataupun nilai aset kita ke macam mana? Dia beza kadar sewaan tahunan. Kadar sewaan tahunan. Berapa dapat sewa daripada hartanah tersebut? Siapa yang tentukan kadar sewaan itu? Kita ada jawatan penilai. Jawatan penilai. Tapi itu untuk premis berbangunan. Tetapi untuk tanah, tanah kosong dia berbeza pula. Untuk tanah kosong ni, untuk kalau di BKL, kita kenakan ada pada 10% daripada nilai tanah tersebut. Kalau tanah tersebut bernilai RM10,000, contoh RM100,000. Contoh tanah tersebut bernilai RM100,000. Lepas tu 10% daripada tanah tersebut adalah RM10,000 kan? RM10,000 tadi kita kali dengan kadar yang kita kenakan. Misalnya kadar yang kita kenakan 7%. Jadi RM10,000 kali 7% adalah RM700. So dia kena bayar setahun RM700. RM700 tadi bahagi kepada 2, jadi RM350 dalam satu penggal. Kadar yang dikenakan tadi 7%, 6%, itu dah ditetapkan ke ataupun bersandarkan apa? Macam di BKL ni, kita ada satu kadar nilai yang kita pakai yang buat masa ni kita ada dua cara lah. Satu, kita kira dia dalam lingkungan 36
batu persegi. Yang kedua ialah di luar daripada 36 batu persegi lah. Okey. Kalau saya nak tunjuk, boleh ke? Boleh. Tunjuk apa? Cara pengiraan? Dia punya table dia. Seada mana info yang kita boleh fahamkan para penonton, insya-Allah kita tunjuk. Okey, saya pegang. Yang ni? Yang ini adalah kadar standard yang digunakan oleh DBKL. Abang kamera minta tolong. Okey. Okey, tuan. Ya, ini adalah kadar standard, maknanya bagi perdagangan contoh dia untuk dalam 36 batu persegi dah 10%, di luar 8%. Begitulah seterusnya lah. Okey, kalau rumah biasa kebanyakannya yang 7% tadi inilah. Kediaman 4%. 4%. Tapi macam Kampung Baru, mana-mana tempat yang kampung-kampung tradisional, kita bagi dia kadar yang 1% istimewa. Paling istimewa. Okey. Kampung Bumi Putera. Lain-lain kampung bangunan tanah kosong 1%. Rumah pangsa pun 2% saja. Kadar ini sebenarnya subjected kalau dalam akta. Kita di BKL boleh kemaskinikan setiap tahun lah. Kalau kita rasa tahun ni kita nak ubah, kita boleh. Atau kita rasa kita nak stay, kita boleh. Kadar ini kita boleh stay. Ini terserah pada pihak di BKL. Tapi nilaian tahunan tadi untuk bagi nilaian pada harta tu, kita boleh tukar 5 tahun sekali sekiranya kita nak buat lah. Nilaian harta. Alang-alang tuan cakap pasal nilaian harta. Kita tahu tahun lepas agak viral sebenarnya isu mengenai nilaian harta jugalah yang Menteri Wilayah Datuk Seri Tengku Adnan sendiri banyak diaju oleh soalan-soalan oleh penduduk. Apa ceritanya tu? Dah settle ke? Itu pada tahun 2014 lah. 2014 ni kita mengadakan satu nilaian semula ke atas semua hartanah yang berada di Kuala Lumpur. Okey. So sebenarnya menurut akta kita dibenarkan untuk menilai semua 5 tahun sekali. Tetapi oleh kerana terlampau lama kita tak buat ni, dalam tempoh 20 tahun tak pernah buat. Apabila kita buat pada tahun 2014 tu, mungkin rakyat terkejutlah sebabnya kadar rumah yang dia beli dulu mungkin bernilai 50,000. Sekarang ni rumah tersebut mungkin dah jadi 400,000, 500,000. Jadi bila kita nilaikan semula, dia sangat tinggi kenaikan daripada 50,000 jadi 400,000 sebagai contoh ya. Jadi dekat sini berlakulah bantahan-bantahan dan DBKL memang menerima bantahan-bantahan ni lah. So macam tuan cakap tadi, memang bantahan tu berlaku di surat khabar dengan peraturan penduduk. Jadi apabila bantahan berlaku, kita memang buka lah tempat-tempat yang di setiap parlimen kita benarkan membuat bantahan dan kita ada borang yang kena isi dan sekiranya bantahan diterima, kita boleh reducekan dia punya cukai tasiran tadi lah. Kalau bantahan tidak diterima, dia stay. Tapi sebenarnya ramai orang tidak mengambil kesempatan ketika itu. Sepatutnya, sepatutnya lebih ramai sekiranya DBKL hanya akan entertain, akan menilai apabila ada bantahan. Sekiranya tidak ada bantahan, mungkin kita anggap mereka menerima lah. Itu keadaan yang so, kebanyakan yang membuat bantahan hari itu dapat kadar yang lebih baik. Agak lebih baik lah. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Maksudnya isu 2014 tu alhamdulillah dah diselesaikan secara baik. Okey, baik. Fazli, jom kita tengok soalan-soalan di Facebook. Okey, jom kita tengok di Facebook. Okey, ini saya rasa ini pandangan ni daripada pepijat Syamito. Okey. Dia kata kat sini. Cukai pintu. Cukai. Kumpul sampai banyak baru nak bayar. Hari-hari kata busy. Ini macam saya cakap awal tadi lah. Online boleh aja. Cukai pintu dengan cukai tanah boleh saja dibayar secara online. Tu pun nak tunggu lagi. Bila banyak, mulalah berkampung dekat majlis perbandaran sampai ke petang. Tak tahulah apa yang busy sangat rakyat Malaysia ni. Biasa macam tu kan. Apabila kalau notis dah banyak kan, baru nak pergi PBT untuk bayar kan. Okey, Zlamila kata kos cukai taksiran ataupun cukai pintu biasanya tidaklah terlalu tinggi. Masalah timbul jika pembayaran tidak dibuat mengikut tarikh yang telah pun ditetapkan. Bila banyak yang perlu dibayar dan tindakan akan diambil, barulah terasa peritnya. Lina Amin kata kemudahan nak bayar cukai, lihat pula lebih baik duduk dalam hutan saja kalau tak nak bayar cukai. Marah dia. Okey, Nuriwi dengan pengecualian cukai pintu untuk pemilik rumah kos rendah, rumah sederhana dan rumah kampung. Dia kata segmen SKHK memang terbaik. Nampak tak? Ini dari Sarawak ni. Kampung Hilir, Selalang, Sarikih, Sarawak. Cantik rumah ni kalau balik kampung. Sekarang cuti sekolah kan. Tapi cuba turun balik nak tengok yang tadi. Okey, aja ni. Maksudnya cukai pintu untuk pemilik rumah kos rendah, rumah kos sederhana. Macam itu jadual tadi lah kan, dia ada kadar tertentu. Okey. Soalan?
Yang kos rendah tadi mengikut kadar tadi lah maksudnya. Kos rendah memang kita bagi kadar yang sangat istimewa sebenarnya. Bila kos tinggi tu kita anggap dia seorang yang mampu, jadi dia punya kadar pun begitulah yang lebih lah. Okey, baik. Satu lagi yang pasal bayaran dalam talian tadi. Kalau kita boleh tahu sejauh mana pekanya pengguna kita membayar dalam talian ni? Saya rasa satu soalan yang baiklah. Sebabnya di weekend ni sebenarnya kita bersama-sama dengan kerajaan, dengan mampu. Memang kita drive lah. Kita memang kempen supaya rakyat bayar melalui online. Sebabnya lebih mudah dari rumah dan tak perlu bayar parking. Kadang-kadang nanti kena claim kan. So dekat DBKL ni kita buka 17 saluran untuk bayar. Dia boleh pilih any bank. 17 saluran. Any bank. Maybank, CIMB, Bank Rakyat, OUB kan. Lepas tu kita melalui MyEG. MyEG pun boleh bayar. Dan yang terbaru sekali DBKL join dengan yang Bank Negara Syurga lah, iaitu JomPay. Melalui JomPay ni kita boleh bayar melalui 40 bank. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada akaun bank, yang ada internet banking, masuk saja dalam internet banking tu, pergi dekat JomPay, terus cari bila kod DBKL, terus boleh bayar directly, tak perlu register. Ini paling baik yang di satu produk daripada yang dianjurkan oleh Bank Negara lah untuk kita. Cumanya dari sudut penggunaan itu semua, bagaimana melihat komitmen ataupun sokongan daripada orang ramai? Okay, sebelum JomPay ada ni, DBKL punya internet banking untuk bayaran online cukai taksiran ni kita antara 10 hingga 11%. 10-11% daripada total. Tetapi apabila ada JomPay ni, dia dah shoot kepada hampir 20%. Double daripada tu. Walau bagaimanapun apa yang kita difahamkan daripada mampu beritahu bahawa dengan negara yang maju, collection online ni sebenarnya melebihi 50%. Patutnya. Kita masih lagi 20%. 20% gitulah. Orang kita suka pergi kaunter lagi kot. Bayar secara manual. Okey, baik. Kita nak dengar soalan daripada penonton lagi. Silakan. Saya Nur Zaimah binti Basri. Saya ada soalan, kalau kita tak bayar cukai taksiran, apa tindakan di BKL? Menarik soalan ini. Apa tindakan di BKL kalau tak bayar? Di BKL sebenarnya tak suka ambil tindakan. Bayarlah. Kalau bayar, kita tak ada ambil tindakan. Tapi kalau tak bayar, kita dengan berat hati nak ambil tindakan. Tengok dia punya beradabnya dengan berat hati nak ambil tindakan. Yang pertama sekali, apa yang dalam akta membenarkan kita, akta 1, Seksyen 147 ialah nombor pertama ialah kalau dia tak bayar, kita akan bagi dia notis. Notis tu warna merah. Kita tunjuk ada notis ni. Ada contoh dia. Jom kita tunjuk sikit. Allah. Ini cukai taksiran biasa. Ini yang biasa kita sampailah. Sampai biasa. So kalau tak bayar sehingga 28 Februari atau 29 Februari ataupun selepas 31 Ogos tak bayar. Saya tolong tunjuk kat kamera. Okey, mana satu? Alright. Kalau tak bayar akan dapatlah notis yang merah. Okey, yang ni maksudnya yang ni biasanya bila diberi dan juga bila wajib bayar tadi? Sekali lagi. Sebelum 28 Februari atau 29 Februari dan untuk penggal kedua sebelum 31 Ogos. Okey, settle yang ni. Dapat yang ni dulu. Okey, kalau tak bayar? Kalau tak bayar akan dapat yang merah lah. Yang merah ini. Yang merah. Yang merah ni kalau dapat ni je maknanya telah dikenakan 2% penalti ke atas cukai semasa. Berapa tadi? Berapa ratus? 2% daripada yang cukai semasa lah. Kalau macam ni 396, penalti dia RM6.50. Macam tu kiraan dia. So, maknanya kena bayar. Kalau tak bayar ni, ini borang E. Kalau tak bayar borang E, tuan-tuan dan puan, kemungkinan akan dikenakan borang F pula. Allah, ada A, B, C, D, E, F lah. Borang F ni adalah waran. Allah, ini putih ini 10% pula. Mula-mula kena 2%. Lepas tu kena tambah pula penalti jadi 10%. Tambah lagi. Berapa banyak tertunggak sampai keluar borang putih ni? Dia sebenarnya ikut penggal. Ikut penggal Dia tak kira tertunggak berapa. Tapi tak bayar je penggal tu, dia akan kenalah. Maksudnya ini saya cakap ini penggal pertama contohnya. Tak bayar penggal pertama dapat merah. Merah ini automatik. Automatik. Maksudnya tak bayar 2 penggal
automatik akan dapat merah jugalah. Merah lagi. Tapi apabila kita nak melakukan tindakan sita, kita akan keluarkan yang ni. Oh, yang ni sampai tahap sita dah. Tapi maknanya tak semua orang akan dapat ni lah. Siapa yang dapat ni, maknanya bertuah akan dikunjungi lah. Okey, cuba kita baca sikit apa yang ditulis. Mari saya baca. Kalau anda dapat surat ni, ditulis bahawa saja melalui notis penduduk telah dikehendaki membayar di pejabat sebanyak berapa-berapa sebagai tindakan. Ini adalah pemerintahan Puan menahan harta alih pemunyanya ataupun penduduk yang tersebut di mana sahaja harta alih itu boleh dijumpai dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang tersebut dan juga apa-apa harta alih kepunyaan sesiapa jua yang dijumpai pada pegangan itu. Harta alih Ya, harta alih. Okay. So selepas dapat ni, sebab kita bagi ni, makna kita bagi dia macam 7 hari. 7 hari Dalam ni 7 hari lah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku tu mungkin kita bagi masa sikit lah. Lepas tu apabila kita ini adalah borang F. Sekiranya tidak dibayar juga, maknanya kita akan mengeluarkan satu borang J lah. Borang J ni kita pergi ke premis tersebut. Kita ambil inventory. Kita ambil inventory apakah barang-barang mudah alih yang ada di rumah tu. Okay. So untuk tujuan sita. Contoh barang mudah alih ni yang macam TV semua tu ke? TV, peti perabot apa semua tu lah. So mana itu borang EFG. G. Kalau rumah tu tutup, kita tak boleh tengok. Berkunci. Kita hantar borang H. Borang H. Bukan ambil pintu tadi, tapi kita lekat kat pintu lah. Kita lekat pintu. Kita ambil borang G. Lepas tu maknanya memang anytime kita boleh sita. Sita kediaman tu terus? Kita boleh panggil kita punya tim next week. Datang untuk menyita apa-apa yang telah direkodkan dekat borang G tadi lah. Kalau kita borang G, kita nampak kat rumah tu ada TV, ada mesin basuh, ada perabot. Lepas tu nanti minggu hadapan, kita datang dengan tim kita, tinggal ambil barang yang telah tertulis tadi. Okey, baik. Kita recap balik. Borang mula-mula borang biru tadi, biasa. Kalau tak bayar, keluar borang merah. Borang merah. Kalau tak bayar lagi, F, keluar borang F. F ni bermaksud kita dah boleh sita 10% dulu. 10% dulu. Dan perlu bayar dalam masa 7 hari. Okey, tak bayar F, keluar G. G yang boleh sita. G tu dia datang rumah, ambil inventory dulu. Okey, lepas tu datang pula H. Tak. G atau H. Oh, dia atau. Kalau kita boleh tengok apa perabot-perabot ataupun harta alih itu, kita G lah. Tapi kalau premis berkunci, kita tak boleh apa, kita H. Kalau rumah tu ada orang, G tu ambil lah. Boleh, kita boleh tengok. Kalau kita berkunci, H yang datang sita. Subhanallah. Kalau orang tu memang niat, tak apalah, biarlah dia sita, jadikan itu sebagai tebusan, sebagai pampasan lah. Maksudnya bayar, ambil lah untuk bayaran, boleh ke macam tu? Okay. Bila kita sita, kita akan ambil nilai paling hampir kepada dia punya tunggakan dia. Contoh dia berhutang sehingga sampai RM5,000. Okey, contohnya. So kita akan ambil perabot, TV apa semua, kita calculate ini kalau kita nilaikan lebih kurang RM5,000. So kita ambil dulu bawa ke office kita. Kita bagi dia lagi lebih kurang kita bagi dia 7 hari untuk dia menebus. Okey. 7 hari tebus. 7 hari. Kalau dia berjaya menebus RM5,000 tadi, kita bagi baliklah. Kalau tebus, bagi balik. Kalau dia tak tebus? Kalau dia tak tebus, kita ada proses untuk melelong barang tu tadi, yang tu 7 hari. Kalau kita lelong, kita anggarkan lelong tadi dapat RM5,000 lah. Kalau lelong tu lebih daripada RM5,000, balance tu kita bagi. Kalau jual lebih, balance bagi balik. Kalau kurang, ambil barang lain balik. Boleh lebih kurang lah. Tapi kita akan masukkan dalam bil je lah. Dalam bil lah. Kita tak akan buat kerja 2 kali macam tu kan. Faham. Ya Allah, itulah prosesnya. Bila cerita ni baru kita faham. Itulah laluan prosesnya. Bila tarik lelong? nak beli. Kita pernah lelong di lobi di BKL lah. Kita manggil pelengkong berdaftar melelong. Kita pernah melelong. Memang murah lah. Memang lelong harga murah kan. Lelong kena, yalah. Okey, baik. Banyak lagi soalan di Facebook dan juga pertanyaan-pertanyaan awam yang akan kita ajukan kepada para penonton. Izinkan Tuan Bidayat sekejap dah. Jumpa selepas ini. Dalam Suara Kita, Hak Kita pada malam ini, yang mungkin ada di antara anda yang mungkin baru balik masjid Sembahyang Isyak kan. Alhamdulillah. Baru buka TV1, tak tahu SKHK pada malam ini membincangkan pasal apa. Kita membincangkan tajuk kita pada malam ini, cukai taksiran ataupun cukai pintu. Kita nak ambil soalan di Facebook yang akan ditanyakan kepada panel kita. Jimmy kata,
adakah pengiraan cukai taksiran sama dengan di BKL, di Johor, Sarawak dan juga Sabah? Apakah maksud tone of the list dalam cukai taksiran? Itu soalannya. Mungkin orang nak tahu jugalah dia punya. Tapi sekejap, kita ambil pemanggil sekejap. Lama menunggu talian. Nanti kita jawab sekali lah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ini Hamzah. Encik Hamzah dari KL. Okey, Encik Hamzah silakan soalannya. Saya ada beli rumah Bandaraya. Okey. Jadi PPR Kampung Baru Air Panas Tapak. Jadi masalah saya, umur saya 66. Rumah 66,000. Umur. Umur saya 66 tahun. Umur 66 tahun. Okay. Jadi bini saya satu orang kerja lah. Saya tak ada kerja. Saya punya anak tak ada lah. Anak seorang aja. Tapi dia orang susah juga. Dia tak duduk dengan saya lah. Okay. Baik. Jadi kalau saya tak boleh bayar cukai pintu, tak boleh bayar maintenance, peneraya boleh rampas rumah saya tak? Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Hamzah. Subhanallah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cik Hamzah. Ini satu soalan yang baik juga. Ada setengah kes itu mungkin di luar daripada perkara kita nyatakan tadi. Mungkin ada yang boleh difikir kongsikan. Okeylah, saya jawab secara am je lah ya. Bagi pemilik-pemilik yang menghadapi masalah yang very genuine kan, mungkin Cik Hamzah ni kita tak tahu dia punya background kan. Ada background yang memang teruk lah, ada yang nasib yang tidak baik apa semua kan. Dia minta datanglah ke DBKL, nanti kita tengok, kita boleh bincang lah. Mungkin kita boleh bayar installment ataupun mungkin tak tahu lah, mungkin pusat zakat boleh bantu. Benda tu bukan mustahil sebab pernah berlaku pusat zakat bantu, tetapi case by case basis. Kita kena tengok. Tapi buat masa ni memang tidak ada pengecualian lah. Cuma orang lain lah yang tanggung pembayaran tadi, sama ada ditanggung oleh pusat zakat ataupun dia bayar installment secara ansuran sikit-sikit kan. Cuma Cik Hamzah kena bertemu lah, kena bertemu, bercerita lah. Okay, baik. Harapkan Cik Hamzah dapat jumpalah di pejabat di BKL, senang untuk mungkin ada bantuan-bantuan yang boleh disalurkan. Baik, soalan tadi Jimmy tadi mengenai perbezaan cukai taksiran. Pengiraan tu. Pengiraan tadi Pengiraan cukai taksiran berbeza. Cukai taksiran. Sebenarnya memang ada beberapa metod lah untuk kira cukai taksiran. Tetapi yang di BKL pakai ialah kita pakai nilai tahunan yang seperti yang kita terangkan tadi. Nilai tahunan ialah kita kira kadar sewa tahunan yang diperolehi, dia dikalikan dengan kadar yang kita kenakan. Ada tempat lain mungkin dia gunakan basis perbezaan. Perbezaan dia, contoh dia daripada 1 tahun kepada 1 tahun. Contoh dia tahun tersebut harta dia bernilai 200,000. Tapi tahun berikutnya kenaikan nilaian harta dia kepada 250,000. So ada kenaikan 50,000 kan. So dia ada metod-metod yang berbeza lah untuk mengira tu lah. Dia kenakan kadar. Tapi mungkin pegawai-pegawai yang terlibat dengan penilaian tu lebih cekap menjawab soalan ni lah. Cuma di BKL itulah caranya tadi. Okey, baik. Satu lagi Fat, yang pusat tuition akrab. Pusat tuition. Okey, ini pusat tuition pun tengok ni. Okey, jom. Ini soalannya, pusat tuition akrab kata, adakah cukai taksiran yang dikenakan ini dibenarkan syarak? Jika dibenarkan, bolehkah dinyatakan sumber rujukan berkaitan seperti fatwa kebangsaan ataupun negeri? Okey. Kita main fatwa pula pada malam ni. Saya tidak ada authority lah menjawab, tapi cuma pernahlah dibangkitkan soalan-soalan seperti sebelum ni lah, bertanyakan. Saya ubah sikit soalan dia. Siapa yang bayar gaji di BKL? Contoh dia. So basically kalau soalan tu ditanyakan siapakah yang membayar gaji di BKL, kita jawab lebih kurang gaji di BKL dibayar oleh pembayar cukai. Bayar cukai taksiran tadi lah. Sebab pembayar cukai taksiran ni merangkumi lebih kurang 50% daripada pendapatan di BKL. 50%. Dan pendapatan di BKL 50% ni tadi digunakan untuk penghematan kepada warga kota, sebahagian lagi untuk mengurus untuk pembayaran gaji. Itu adalah jawapan kami lah. Kalau
sebabnya itu yang lebih baik daripada kita mengambil benda-benda yang syubhah. Syubhah ni macam lesen kedai arak ataupun lesen premis-premis yang syubhah tu kan. So kalau ditanya kita, ke manakah yang duit yang kita kutip daripada collection daripada benda-benda syubhah tadi tu. Jadi kita kata yang tu kita tak gunakan untuk bayar gaji. Kita gunakan untuk buat jalan, untuk selenggara sungai kan. Tapi yang ini tadi yang lebih kepada yang kita panggil syariah lah, yang maknanya tidak syubhah. Memang kita kenakan cukai bangunan orang berniaga ataupun rumah tadi, kediaman tadi, memang kediaman kan. Tidak ada kena-mengena dengan perbuatan haram. Jadi apabila dia bayar tadi, memang kita yakinlah 99% bahawa ini adalah income yang halal dan kita gunakan ni untuk membayar gaji lah. Walau bagaimanapun ini saya bukannya majlis fatwa untuk menjawab lah. Ini just sekadar pandangan umum yang kita boleh sama-sama. Saya minta maaf lah kalau sejauh salah ni. Okey, baik. Satu lagi Fat, di Facebook tadi mengenai apa? Okey, ini soalannya dekat sini. Dia tanya ke mana perginya hasil kutipan cukai taksiran ini. Dia nak tanya ke manakah arah tujunya. Sebenarnya jawapan ni sangat luas lah. So kalau kita pakai dia, dia adalah yang pertama dia untuk menampung perbelanjaan di BKL dalam menyediakan perkhidmatan kepada warga kota lah. Dia digunakan untuk selenggara jalan, buat taman, lampu traffic light, lampu-lampu jalan. Lepas tu sampah, yang paling besar antaranya ialah sampah lah. Dan lain-lain perkhidmatan yang tuan-tuan tengok apa yang perkhidmatan yang diberikan oleh PBT, yang itulah majoritinya perkhidmatan tu diambil daripada duit collection daripada cukai taksiran tadi itulah. Okey, baik. Diharapkan menjawablah soalan sahabat-sahabat kita di Facebook. Kita banyak ambil soalan di Facebook tadi. Cuma saya nak tahu jugalah, kadang-kadang orang yang menyewa rumah sebagai contoh kan, cukai itu perlu dibayar atas pemilik. Tapi jika pemilik itu tidak membayar, maka ada penyewa lain di situ. So kadang-kadang tindakan demokrasi macam mana ya? Okey, ini soalan ni berlaku terutama bila kita sita. Bila kita nak sita, penyewa tu dia kata, saya tak tahu pun tuan rumah saya tak bayar. So sebenarnya dalam undang-undang memang ada diperuntukkan bahawa kita ada borang. Bila kita nak sita tu dia kata saya penyewa. Saya jangan ambil barang saya, dia kata. Ini adalah saya daripada tuan rumah, saya tak tahu tuan rumah telah tidak bayar. So kita ada satu borang yang mana borang tu penyewa tadi akan meremitkan duit sewa tadi kepada cukai taksiran. Borang khas, bukan di BKL saja. Saya rasa semua PBT ada benda ni lah. Jadi melalui tadi pembayaran tadi tu, barang dia tidak disita lah. Tetapi owner tadi, landlord tadi tak dapatlah duit bayaran sewaan bulanan tadi. Sebabnya dia akan bayar ke DBKL sampai dia habis. Ataupun kalau DBKL ada hak untuk buat bayaran. Memang dibenarkan dalam peruntukan. Even dalam schedule, dalam akta kita ada benda tu, contoh borang lah. Okey. Maksudnya dia boleh ambil duit penyewa itulah untuk melangsaikan kalau dia nak stop, misalnya dia hutang 5,000, penyewa tu baru bayar 2,000, jadi makna landlord datang di BKL lah, dia kena menyerahkan lagi 3,000 untuk dia ambil balik sewa seterusnya. So memang diperuntukkan dalam undang-undang. Kalau contoh bila bayar online ni kan, kalau sepenggal itu contohnya 700 ataupun 500. Kita tak cukup duit, kita bayar dulu 300. Lepas tu bulan depan kita bayar balik. Boleh ke kita bayar beransur ataupun kena bayar actual amount tu? Kalau boleh janganlah buat macam tu. Susah nak kita. Sebab ada juga orang tanya macam tu kan. Tapi kalau dia menghadapi masalah, asalkan dia bayar, okey. Tapi kalau dia menghadapi masalah untuk berunding, kita benar datanglah ke DBKL, kita berunding. Kita akan beri jadual. Sebabnya bila dia bayar lambat, dia akan kena penalti tadi 20%. Bila dia bayar misalnya 500, penalti dia 2% kan, RM10. Dia akan bayar macam 200 lepas tu 300. Tapi sebenarnya dia terlewat bayar. Sepatutnya 200, 300 dan RM10. Yang RM10 tu dia, kalau dia jumpa kita akan bagi table tadi lah, schedule tadi untuk dia tahu okey bila 200, yang kedua 300 RM10 sebab dia dah bayar di luar tarikh tadi lah. Kita takut macam tadi lah. Lebih tarikh je penalti. Lebih tarikh. Okey, baik, kita ambil soalan dari penonton. Soalan ketiga daripada penonton. Silakan. Hai, saya Zahira.
Macam mana saya nak tanya, bil tak pernah dapat, tiba-tiba surat merah dengan tunggakan yang banyak sampai. Macam mana? Zahira, Allah, sianya dia. Bil tak dapat surat merah tu. Saya rasa inilah alasan yang banyak digunakan apabila kita nak sita je. Itulah alasan dia. Tapi sebenarnya alasan ni tidak boleh diterima. Sebabnya bil ni adalah pemberitahuan saja. Dalam akta kita tidak diperlukan untuk menghantar kan. Maknanya bil ni tuan-tuan dan puan mempunyai harta di Kuala Lumpur, tuan-tuan kena tahu bahawa tuan-tuan kena bayar bila sampai masanya. Macam JPJ juga, cukai jalan kan. Adakah JPJ bagi tahu kita you kena bayar? Tak ada kan? Tapi kita kena tahu kan kita kena bayar cukai jalan. Bila dah habis, kalau tidak, bila kita guna kereta, kita tak ada cukai jalan, kita akan kena tangkap lah. So macam tu juga cukai adalah satu tanggungjawab kepada pemilik. Dia dah tahu dia dah ada rumah. Tanggungjawab dia adalah untuk membayar cukai taksiran 2 kali setahun. Walau bagaimanapun dekat DBKL kita memang memberitahu secara dekat website kita ada bagi tahu. Kita publish dalam surat khabar dalam 2 bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sekali sampai waktu cukai taksiran kita publish. Yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok dekat papan elektronik ITIS tu kita cakap kan, sila bayar cukai taksiran kan. Satu lagi kita letakkan juga di papan-papan tanda di tempat-tempat strategik. Sudahkah tuan membayar cukai taksiran? Peringatan. Jadi Zahira tak ada sebab bayar juga. Dah sampai surat merah tu. Jangan sampai putih, bahaya. Okey, kita dengar soalan penonton yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nora. Saya nak buat pertanyaan. Sekiranya bil cukai taksiran sampai ke alamat rumah kita tapi bukan atas nama kita sendiri, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Sampai ke rumah bukan nama kita sendiri pula. Macam mana tu? Mungkin ada kesilapan teknik. Datanglah ke office, kita boleh betulkan. Mungkin kalau dia beli rumah lah sebagai contoh kan. Perbezaan ataupun tak sempat nak tukar nama rumah tu. Biasa kes ni beli rumah baru lah kan. Kalau nama rumah tu owner lama. Ini satu juga cabaran di BKL ni. Dekat ni kita punya rekod tak diupdate kerana pembeli dan pembeli baru tidak update rekod dia. Jadi apabila kita hantar alamat betul. Tapi nama tadi adalah nama orang lama. Yes, So sebenarnya dalam undang-undang diperuntukkan bahawa tuan pembeli baru tu dalam tempoh 3 bulan kena melaporkan kepada DBKL bahawa dia telah membeli harta tu lah, kena tukar nama. Sebenarnya ikut undang-undang dia kena tukar nama dalam tempoh 3 bulan. Dan diperuntukkan juga sekiranya tak tukar nama, sebenarnya kita boleh denda dia. Denda dia yang pertama ialah RM2,000. Tak tukar nama Tak tukar nama. Yang kedua adalah penjara 6 bulan. Tidak menukar nama pemilikan aset. Itu salah sebenarnya. Tapi buat masa ni tak pernah buat lagi lah. Tapi kalau dah banyak sangat boleh test kot. Tak, betul, kadang-kadang kita ni lantaklah bukan nama aku, nama pemilik dulu. Mungkin dia yang dikenakan denda. Tapi bila kalau diteliti yang bersalah adalah kita tak tukar nama, boleh didenda sebegitu. Boleh dia sehingga RM2,000 dan penjara 6 bulan. Ya Allah. Siapa tadi? Nora, tengok betul-betul Nora. Jangan main-main Nora. Tapi kalau kesalahan teknikal, mungkin datang ke DBKL lah. Mungkin printing salah ke kan. Mungkin berlaku. Maksudnya berbalik kepada jumpa jugalah. Jangan buat diam. Tak boleh. Nora. Okey. Baik, Pak, ada nak baca? Okey, kita tengok dekat Facebook ni dah tak ada dah orang hantar komen ke. Saya rasa mereka khusyuk mendengar dan berkemungkinan mereka dah faham dah tentang cukai pintu ni. Tapi saya nak tanyalah berkenaan dengan cukai pintu ni, ada tak boleh ke cukai pintu ini dikecualikan? Boleh. 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 Dia pun ada atas satu section 162. Section 162 ni membenarkan pengecualian, tetapi kepada yang rumah ibadah, untuk kesenian sosial, persatuan-persatuan NGO. Tapi yang ni dia kena mohon lah. Dia kena mohon untuk kita pertimbangkan lah. Aduh, dah senyum dapat lah. Ingat baru nak isi borang-borang apa kan. Okey, baik. Ada satu soalan. Apakah saya layak menerima ribat jika bangunan saya tidak didiami? Contohnya dia beli bangunan kosong lagi, takkan nak bayar penuh, tak ada orang duduk pun. Dia ada syarat dia. Ada syarat dia. Ada syarat-syarat
Yang umum adalah bangunan tu nombor satu ialah dia telah kosong lebih daripada sebulan. Okey. Lebih dari sebulan. Yang kedua ialah sebelum dia memohon untuk dapatkan dia panggil itu, kita panggil dia elang kekosongan ya. Okey. Tapi ada PBT yang panggil dia remisi lah. Sebelum dia boleh memohon tu, dia kena bangunan tu adalah bangunan yang boleh disewakan. Maknanya dia hilang rental lah kan. Mana boleh disewakan. Kalau bangunan tu buruk, dilapidated ke apa, memang tak boleh. Boleh disewakan dan dia telah berusaha untuk menyewakan dengan meletakkan iklan apa semua. Dia dah tunjukkan usaha. Dia dah usaha untuk menyewakan tapi tak dapat. Okey. Lepas tu dia kena melaporkanlah kepada DBKL untuk kita. Satu lagi, dia mesti tidak ada tunggakan cukai taksiran. Dia tak ada tunggakan. Kalau dia ada tunggakan, dia nak mohon elang kekosongan tak dapat. Okey. Itu tak. Jadi bila dia nak memohon tu, dia kena bayar dulu cukai taksiran tadi tu. Lepas tu kita akan nilaikan, okey memang dia dah 5 bulan, 6 bulan dia tak boleh kan. Jadi bila dia dapat tadi, cukai dia akan dikreditkan lah. Maksudnya cukai taksiran yang dia bayar tu, dia akan dipotong daripada ni. Daripada yang untuk akan datang dipotong. Dan permohonan ni mesti dibuat 2 kali setahun lah. Maknanya penggal depan kalau kosong lagi, dia kena mohon. Dia bukan automatik. Bukan sekali potong, lepas tu dia akan dapat. Tak ada. Dia mana setiap penggal tu kalau kosong, dia mohon. Penggal depan, dia kena mohon. Dan dia tidak ada backdate. Dia kata, dah kosong 3 tahun lepas. Tak boleh. Kita penggal semasa saja yang kita penggal semasa. Sebab kita pun nak tahu juga sama ada penyewa atau tidak. Ya. Okey, baik. Kita semak. Kita pergi tengok. Kalau dia tipu pun kita tahu InsyaAllah kita tahu. Ada setengah buat saksi lah apalah, rupanya bila tengok duduk sendiri. Okey, baik, kita ada pemanggil tetap kita, Encik Syamsuddin dari Perak, selalu bersama kita setiap minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Encik Syamsuddin, terima kasih setiap minggu bersama kami. Saya nak tanya 2 perkara. Silakan. Okey, silakan. Pertama, yang katakan barang tu dibawa ke pejabat, bila orang tu selesai bayar, selesai bayar tunggakan tu, barang tu dapat hantar balik ke rumah orang tu. Ada ketua yang ambil sini atau di BKL hantar balik. Sepatutnya BKL hantar balik sebab dia yang ambil. Satu. Yang kedua, rumah 2 tingkat macam mana? Dia punya assessment, taksiran. Ada ke first floor saja? Sambung lagi 2 floor atas atau tidak? Itu tak tahu. Okey. Ini saya nak tanya. Okey, baik. Terima kasih Haji. Alhamdulillah. Ya, salam. Okey. Soalan pertama. Dah ambil tu nak suruh hantar balik boleh ke? Okey, sebenarnya kita tak provide gitulah. Okey. Dia maknanya okey. Maknanya dia bila kita kalau suruh hantar tu kita mungkin boleh bantu dengan kita charge lah. Tapi sepatutnya kita tak hantar lah. Kita tak hantar. Maksudnya mereka kena datang ambil lah. Mereka kena datang ambil. Okey, baik. Bagi soalan kedua tu saya nak refer boleh ya? Okey, silakan cari yang mana penting. Sebab kita pun nak dapat maklumat juga ni. Kadang-kadang rumah tu beli setingkat kan. Lepas tu kita renovate lah, kita ubah suai jadi 2 tingkat. So nilai taksiran tu macam mana? So basically cukai taksiran ni dia basis dia dia tengok dia ada kriteria dia. Kriteria dia adakah dia kediaman. Kediaman mesti murah. Yang kedua komersial. Komersial dia tinggi sikit dia punya. Lepas tu dia punya keluasan. Kalau rumah tu luas, ada tanah luas, dia lagi tinggilah. Kalau rumah teres 1 tingkat, dia punya keluasan dia, luas lantai dia. Kita kira luas lantai. Luas lantai. Kalau keluas dia kecil, dia kurang lah. Maksudnya kalau kita sambung basuh rumah lagi besar, sepatutnya nilai lain lah. Sepatutnya nilai lain. Okey, ada. Tapi lebih kurang macam tu lah. Gitulah. Dia punya maklumat. Sebab tu orang kata cukai pintu ni berbeza walaupun orang kata beli rumah di kawasan yang sama tapi struktur rumah itu sendiri pun mungkin boleh membezakan. Dia luas lantai. Nombor 1 luas lantai, nombor 2 jenis tadi. Jenis dia tanah kosong lain. Kediaman lain. Komersial lain. Lepas tu kedudukan dia tadi. Kita dalam 36 batu persegi ke dalam ataupun kita kira di luar 36 batu persegi kalau KL lah. So dalam ni lebih tinggi lah macam CBD kan. Central District Business. Okey.
Center Business District tadi ataupun mana tempat utama kan. Yang lain kita panggil di luar sikit lah. Di luar 36 batu persegi tadi, dia kadar dia lebih murah lah. Kalau kat sini mungkin 7, kat sini 6%. Macam tu lah. So itu adalah dia punya basis-basis yang kita berilah. Satu lagi keadaan bangunan tadi lah. Okey, baik. Menjawab soalan Haji Syamsuddin seketika tadi. Okey, kita ada sedikit masa saja lagi. Jadi Fazli, dah tak ada soalan kat Facebook? Ada satu lah soalan. Satu. Kalau tadi kita bersama dengan Haji Syamsuddin, ini kawan baik Haji. Ni Haji Baharudin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia tanya kat sini. Ini saya rasa penerangan ni untuk dia lah, sebab saya rasa dia dah lama nak tanya ni. Dia kata kutipan cukai perniaga haram luar tak kena ke? Kiranya maksud dia peniaga luar negara yang menduduki premis perniagaan. Maksud dia macam itulah. Tak kena cukai ke? Ke adakah cukai itu dikenakan untuk rakyat Malaysia sahaja? Itulah maksud dia, saya rasa. Tak, semua kena. Semua kena. Hartanah semua berada di semua. Saya tak pasti soalan tu bisnes ke macam lesen ke tak kan. Tapi kalau pasal hartanah, selagi hartanah tu berada di wilayah Sultan Kuala Lumpur, dia kena. Dia warga luar negara ke warga dalam negara. Dan sekarang kita lebih mudah, warga luar negara boleh bayar melalui online, boleh pakai credit card, dia boleh bayar. So memang tak ada masalah lah. Tapi mesti bayar dalam ringgit Malaysia. Dia transferkan dulu. Bayar dalam bat nanti pening juga. Okey, baik. Alhamdulillah, satu penerangan yang baik sekali. Di hujung-hujung ni kita sekali lagi kita nak orang kata nak segarkan minda anda, cara-caranya dan juga jenis-jenis orang kata apa ni, notis Itu waran. Ini waran dah? Okey, baik. Kami tunjuk sekali lagi sebab tadi ada yang tak sempat nak bersama kami awal-awal tadi. So, awal-awalnya kalau anda dapat cukai surat ni, bayarlah. Sebab kalau anda tak bayar surat biru ni tertunggak, maka anda akan dapat surat warna merah. Ini surat E. Notis. Notis? Ya. E betul? Okey, dah hafal lah. E. Kalau tak bayar E juga, E ni dah kena 2% dah. Dah kena. Okey, tak bayar E juga, anda akan diberi notis F. F waran. ini waran. Ini dipanggil waran dah. Ya, waran F ni anda akan dikenakan 10% daripada jumlah tadi. Dia punya hukum apa kita panggil, denda denda 10%. Dan kalau tak bayar juga F ni anda kena bayar dalam masa 7 hari tu 7 hari. Kalau tak bayar masa 7 hari, maka pegawai DPKL akan datang ke rumah anda dengan membawa warrant G. Warrant G tadi. G tu maksudnya kalau ada barang kat sana, kita akan ambil nilaian terus dan ambil barang lah. Biasanya kita bagi seminggu lah untuk kita datang. Tengok DPKL ni baik sangat. Datang bawa G pun tak ambil terus, bagi lagi masa seminggu. Tapi kalau seminggu tu tak bayar juga, kita boleh ambil. Kita lihat. Dan kadang tersenyum kita akan ambil. Kan dia tadi DPKL kalau nak ambil pun dia dalam keadaan berat hati. Berat hati saya nak ambil ni. Tak berat nak angkat barang tu. Okey, bila bawa G tadi maksudnya dah ada kuasa untuk mengambil barang-barang itu. Dan kalau rumah itu tak ada orang, akan bawa surat F lah untuk sita rumah itu. Okey, sekiranya dia ada lagi. Okey. So sekiranya kita dah buat macam ni pun tak berjaya juga. So kita ada lagi satu section 151 untuk kita lelong pula hartanah tersebut. Kita misalnya terlampau banyak lah. Dia punya contoh dia sudah 60,000 ke 50,000 cukai taksiran tak bayar. Kalau kita sita barang kat rumah dia pun berapa ringgit je yang ada, mungkin dapat 5-6,000 je kan. Sedang hutang dia 50-60,000. So kita boleh proceed untuk kita bawa ke bawa ke mahkamah. Dan akan dapat perintah mahkamah untuk melelongkan rumah tersebut. Ya Allah. Kalau rumah tersebut harga dia 100,000, dia hutang dia 60,000, 60,000 tu kita ambil, 40,000 tu kita pulangkan balik. Pernah jadi kes tak? Banyak kali lah aku pergi ke mahkamah, tetapi bila sampai ke mahkamah, orang tersebut cuba bayar lah. Sebabnya rugilah dia kena lelong kan. Dia akan berusaha lah. Tapi itu satu, kita pun tak suka ambil tindakan tu, susah, ada kos, tetapi kalau terpaksa kita terpaksa ambil lah. Dalam peruntukan itulah yang kita kena buat. Okey, harapkan tak adalah sampai ke tahap tu. Cubalah kita bayar. Sebab kalau bayar awal-awal tak mahal pun sebenarnya. Tapi kalau tak bayar, tertunggak, itu yang jadi masalah. Okey, Fazli, jom. Kita dah nak habis dari sini. Fazli dah tak ada? Ada satu ni. Oh, ada lagi? Ujung-ujung baru masuk. Nur Iza Damia kata, apakah peranan DBKL dalam usaha untuk menggalakkan rakyat membayar nilai cukai taksiran
sebab ramai yang tidak memahaminya. Sisi Abang Fad yang handsome. Itu saya tak baca Syahrir yang baca. Allah Akbar. Boleh tak komen jangan tulis macam tu. Nanti Fad tak tidur malam. Okey, ini penting juga. Bagaimana DBKL memberi penerangan kepada orang ramai? Sebenarnya saya pada pendapat kita, mereka yang telah ada harta di DBKL atau di mana-mana pun, dia memahami bahawa dia kena bayar cukai. Ini adalah satu kewajipan. DBKL ni kita dah menyediakan banyak saluran dan kita boleh bayar macam-macam. Boleh bayar pakai cash, pada bank draft, debit card, credit card, transfer pun kita boleh terima. Dan selain pada itu, kita juga bila kita mengadakan tindakan-tindakan ini, kita mewar-warkan supaya orang rasa, saya dah bayar ke belum, kan? Sebagai contoh dia, tuan-tuan dan puan, boleh saya ceritakan apa tindakan yang akan berlaku? Okey, boleh, silakan. So, pada bulan 4 dan bulan 11 yang lalu, kita telah mengadakan satu program besar-besaran yang kita pergi hantar borang G, ataupun kita boleh hantar saman, ataupun kita hantar waran tadi ke rumah lah. So lebih daripada 10,000 rumah telah kita hantar borang untuk sita. G dah Allah. So lebih daripada 10,000 rumah daripada bulan 4 dan bulan 11. Sekarang ni ialah sebenarnya masa untuk kita menyita. So tuan-tuan puan-puan yang melihat siaran ni, kalau ada saudara ke jiran ke, tolong bagi tahu bahawa tolong bayar. Sebabnya tindakan selepas ini adalah menyita. So kita dah buat dah final lah tu. 10,000 ni anda DBKL ke semua majlis? Kau DBKL saja 10,000. Kita telah hantar, dah serve notice tu ke tiap-tiap pintu yang selected tadi itulah. Dan maknanya tuan-tuan adalah orang-orang yang telah dipilih, kemungkinan akan berlaku sita selepas ni. So minta tuan-tuan dan puan bayar. Kalau tidak boleh bayar sepenuhnya, datanglah ke DBKL, kita berunding untuk kita buat jadual lah, penjadualan ansuran ke apa ke. Kalau jumpa tak apalah kan, bolehlah settle. Bukan settle, maksudnya bolehlah dibincang, boleh bayar dulu ke sebahagian ke. Okey, baik. Seorang lagi panggil terakhir, ujung-ujung sempat menelpon kita. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Hello Ibu. Oh, tak ada? Oh, tak ada lah. Tadi dia suruh panggil nama dia Ibu je. Ibu tak ada Ibu tak. Okey, baik. Terima kasih Ibu. Jadi itulah tadi 10,000 tadi saya molek. Tadi 10,000 di seluruh wilayah pusat Kuala Lumpur. Okey. Baik, akhir sekali lah daripada Tuan Muhammad sendiri. Apa antara saranan dan juga nasihat lah kepada semua para penonton kita supaya tak adalah sampai borang G tu sampai ke rumah. Sekali lagi, silakan. Kita di DBKL memang mengharapkan bayar on time lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau bayar lambat memang kena penalti. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah ke apa ke sebab cukai taksiran terlampau tinggi tunggakannya, dah lama tak bayar, datanglah ke pejabat DBKL untuk kita bincang macam mana untuk menyelesaikannya sebelum tindakan-tindakan drastik diambil lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad kerana sudi bersama kita pada hari ini memberikan satu orang kata ilmu-ilmu juga dah. Ini nasihat dan juga peringatan. Peringatan itu yang penting supaya kita semua faham kenapa kita perlu bayar cukai dan juga kalau kita tak bayar apa risiko yang mungkin akan kena pada diri kita. Saya sendiri pun nak kena bayar awal lah sebenarnya sebab selalu bayar kena 2% tu. Sampai surat merah tu baru nak terbayar je masalah. Okey Fad, jom. Okey, jom. Okey, minggu depan tajuk apa? Minggu depan kita tak tahu lagi tajuk apa sebab kita sekarang ni tengah kata orang tu fikir lah apakah antara tajuk yang akan kami bawakan untuk minggu depan. Tapi kita harapkan anda semua penonton, kalau ada di antara anda yang ada tajuk yang ingin kami kupas, anda boleh hantarkan ke Facebook kami, Suara Kita. Ya, manakala ini episod dah ke 118 Islam. 18 dah banyak dah. Banyak kata semua tajuk kita dah buat sebenarnya. Cuma isu pengguna ni isu yang tak berhentilah kan. Setiap minggu kita kena bagi tahu dan ini nasihat berguna. Inilah dakwah kita di RTM supaya banyak maklumat dapat disampaikan kepada rakyat Malaysia. Jadi terima kasih Encik Muhammad sudah bersama kita pada malam ini. Jumpa lagi minggu depan. Saya Syaril Surapuddin. Saya Fazli Fuad. Suara Kita, Hak Kita. Assalamualaikum.